apa. Tak apa, benda-benda masuk tak apa. Tak ada? Tak ada? Betul. Okey, apa action daripada hang? Okey, hari ni kami patut dia cakap mic kat dia. Okey, buat. Okay, action. Okay, selain daripada reunion kita hari ni, kita nak bagi satu ucapan lah. Okay, selamat bersara. Ucapan selamat bersara kepada 3 insan penting ni. Okey. Okay, kepada Cikgu Jah, kita punya chef Kita. Okey, selamat bersara diucapkan kepada Cikgu Jah. Terima kasih kerana banyak menyumbang kepada tim Benches ni. Dari segi orang kata nutrisi pemakanan dia tu. Memang sedap lah. Terima kasih Cikgu Jah. Vitamin okay, apa semua kepada French Cikgu, toast. kepada Sir. Budak tu. Kepada Sir yang bakal bersara bulan 7, tak lama lagi. Segala tunjuk ajar kami ucapkan jutaan terima kasih. Dan yang bakal bersara juga Cikgu Amri, mungkin beberapa tahun lagi kot kita ucap dulu awal, nanti kita set semula. Selamat bersara. Aku semangat. Aku tak percaya Cikgu Jah dah bersara. Kan? Sebab aku ingatkan dia semuda dia muda pada Sir. Sorry Cikgu Jah, bukan nak kata. Tapi Sir bukan tua, dia matang. Nampak. Bila Sir nak bersara? Bulan 7. 1 bulan 7 tak silap. Ataupun hujung bulan 7 macam tu lah. Maka kita ada kenduri lagi ke untuk Sir? Mungkin kita boleh buat satu majlis persaraan khas lah. InsyaAllah. Kambing. Tak, suruh Sir belanja lah. Dia dapat kredit duty. Okey Sir, Kambing, Sir. Cikgu Amri, kami ucapkan selamat bersara, happy retirement dan enjoy dengan family insyaAllah. Ingatlah kami kat sini sebagai anak-anak didik yang buas selalu kena denda. Aku paling banyak kena denda. Denda Bukan dia je kau. Takut oi. Tapi aku pernah ingat satu lah, memang kena campak jersey kat muka lah. Ya. Sir campak jersey kat muka lah. Aku ada satu scene kenangan MSSM dengan dia. Amin. Malah sebutlah word tu. Fikir sendiri. Okey. That's all. Terima kasih. Selamat bersara. Alright. Retis rasa.